Bayangkan kalau esok pagi TV3 hilang, Astro tutup, The Star berhenti operasi, FMT lenyap daripada pasaran. Mungkin ramai akan terkejut. Tetapi lebih mengejutkan ialah satu fakta ni. Sebahagian besar media terbesar di Malaysia hari ini sebenarnya dimiliki oleh bilioner, tycoon corporate dan parti politik. Persoalannya, kalau industri media semakin merosot, kalau keuntungan semakin mengecil, kalau orang ramai dah tak lagi bergantung kepada surat khabar dan televisyen, kenapa golongan paling kaya masih sanggup memiliki syarikat media? Apa sebenarnya yang mereka dapat? Dan adakah media hari ini masih sebuah perniagaan? Atau sebenarnya sebuah alat pengaruh? Untuk memahami perkara ini, kita perlu melihat siapa sebenarnya yang mengawal sebahagian besar media di Malaysia. Kalau di Amerika Syarikat, Rupert Murdoch menguasai empayar media yang sangat besar. The Wall Street Journal, New York Post dan pelbagai lagi. Kesemuanya berada di bawah pengaruh seorang individu yang memiliki kekayaan berbilion dolar. Di Malaysia pula, coraknya tidak jauh berbeza. Sebagai contoh, Astro, syarikat yang sekian lama mendominasi televisyen berbayar negara. Ia berada di bawah kumpulan perniagaan keluarga mendiang Tan Sri Ananda Krishnan, seorang tokoh korporat yang pernah menjadi antara individu terkaya di Malaysia. Kemudian kita ada Media Prima, pemilik kepada TV3, TV9, Harian Metro, News Straits Times dan pelbagai lagi jenama media yang sangat berpengaruh. Media Prima pula dikaitkan dengan pegangan oleh tokoh korporat Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari dan juga Datuk Johari Ghani. Menariknya, kedua-dua tokoh ini juga mempunyai platform media lain yang tersendiri. Syed Mokhtar mempunyai Media Mulia, Johari Ghani pula dikaitkan dengan Free Malaysia Today atau FMT. Di segmen media Cina pula, media Chinese International mengawal akhbar seperti Sinchu Daily dan Nanyang Xiampao. Syarikat ini dikaitkan dengan bilioner Tiong Hiew King, seorang ahli perniagaan yang mempunyai kepentingan besar dalam industri perladangan dan pemilikan tanah di luar negara. Kemudian kita ada The Edge, salah satu penerbitan kewangan paling berpengaruh di Malaysia. Ia dimiliki oleh Tan Sri Tong Koi Ong, seorang tokoh korporat yang pernah menguasai bank dan syarikat hartanah besar negara. Dan ada juga media yang dimiliki secara langsung oleh parti politik. Contohnya Star Media Group, pemilik kepada The Star dan portal M-Star, yang mana pegangan terbesar syarikat tersebut berada di bawah tangan MCA. Jadi persoalannya, kenapa begitu banyak media akhirnya berada di tangan orang kaya? Jawapannya agak mudah. Kerana suatu ketika dahulu, media adalah mesin cetak wang. Hari ini, ramai anak muda mengenali Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Tetapi sebelum era media sosial, media tradisional adalah pintu masuk utama kepada maklumat. Kalau nak baca berita, beli surat khabar. Kalau nak tengok berita, buka televisyen. Kalau syarikat mahu mengiklankan produk, mereka perlu membeli ruang iklan di akhbar atau slot iklan di TV. Tiada pilihan lain. Dan kerana itulah, syarikat media pernah menikmati zaman kegemilangan luar biasa. Mereka bukan sekadar mencetak kertas, mereka mencetak wang. Pada sekitar awal tahun 2010, banyak syarikat media merekodkan keuntungan ratusan juta ringgit setahun. Astro sahaja mencatat keuntungan yang sangat besar. Media Prima, Star Media Group, media Chinese International juga turut menikmati keuntungan yang kukuh. Ketika itu, model bisnes media nampak hampir mustahil untuk gagal. Tetapi kemudian sesuatu berlaku. Namanya internet. Apabila Facebook muncul, apabila Twitter berkembang, apabila YouTube menjadi mainstream dan apabila telefon pintar berada di tangan semua orang, segalanya berubah. Orang tak lagi tunggu berita malam TV3, tak lagi tunggu surat khabar esok pagi. Maklumat kini muncul terus di telefon mereka. Lebih pantas, lebih percuma dan lebih banyak. Pada masa sama, pengiklan juga mula berhijrah. Kalau dahulu mereka perlu membeli iklan akhbar, hari ini mereka boleh terus membeli iklan di Facebook, Google, TikTok, Instagram. Malah kadang-kadang lebih murah dan lebih berkesan. Lebih menarik lagi, muncul satu pesaing baru kepada media tradisional, influencer, KOL, content creator. Seseorang yang hanya menggunakan telefon pintar kini mampu mencapai jutaan orang. Sesuatu yang dahulu hanya mampu dilakukan oleh stesen televisyen besar. Kesannya sangat besar. Akhbar mula kehilangan pembaca. Pendapatan iklan merosot, pekerja dikurangkan,
operasi diperkecilkan. Ada media yang akhirnya terpaksa ditutup. Utusan Malaysia sendiri pernah hentikan penerbitan akhbar selepas lebih 80 tahun beroperasi. Sesetengah syarikat melaksanakan VSS. Ada yang menjual aset, ada yang mengecilkan operasi dan keuntungan yang dahulu mencecah ratusan juta kini menjadi jauh lebih kecil. Malah, ada yang mula mencatat kerugian. Media tidak lagi menjadi lombok emas seperti dulu. Jadi, kenapa masih ada orang kaya yang mahu memilikinya? Inilah bahagian yang paling menarik. Kerana media bukan sekadar perniagaan. Media adalah pengaruh. Media membentuk persepsi. Malah, media menentukan apa yang dibincangkan masyarakat. Media menentukan cerita mana yang mendapat perhatian dan cerita mana yang tenggelam. Sebab itu, walaupun keuntungan semakin kecil, nilai strategik media masih sangat besar. Bagi sesetengah ahli perniagaan, media bukan lagi enjin keuntungan utama, tetapi pelengkap kepada empayar yang lebih besar. Ia memberi akses kepada perhatian masyarakat. Ia memberi kuasa untuk membentuk naratif dan kadang-kadang itu jauh lebih berharga daripada keuntungan kewangan semata-mata. Kita boleh lihat perkara ini berlaku di Amerika Syarikat. Fox News sering dikaitkan dengan pengaruh besar terhadap politik konservatif Amerika. Rupert Murdoch sering dianggap antara individu paling berpengaruh dalam landscape politik di negara itu. Kemudian muncul Elon Musk apabila beliau membeli Twitter yang kini dikenali sebagai X. Ramai melihat tindakan itu bukan sekadar pelaburan perniagaan, tetapi juga pembelian sebuah platform pengaruh global. Platform yang mampu membentuk perbincangan jutaan manusia setiap hari. Hari ini, media tradisional masih wujud, tetapi mereka tidak lagi bersaing sesama sendiri sahaja. Mereka kini bersaing dengan TikTok, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan ribuan influencer, dengan jutaan akaun media sosial. Malah, kadang-kadang, seorang content creator boleh mendapat lebih banyak tontonan daripada satu stesen televisyen. Landscape telah berubah sepenuhnya dan itulah sebabnya kita melihat satu trend yang menarik. Media semakin jarang berdiri sendiri. Sebaliknya, ia menjadi salah satu cabang dalam empayar yang lebih besar dimiliki oleh bilioner, tycoon, konglomerat dan parti politik. Kerana walaupun keuntungan media semakin kecil, satu perkara masih kekal bernilai, perhatian manusia. Dan dalam dunia moden, siapa yang menguasai perhatian selalunya akan mempunyai pengaruh. Dan mungkin itulah sebab sebenar kenapa empayar media akhirnya dikuasai oleh golongan paling kaya.